Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat datang ke Arena Digital. Saya Faiza, hos anda pada hari ini. Hari ini kita nak bincangkan tentang fenomena yang bukan lagi sekadar main game di bilik, tapi sebuah industri gergasi iaitu e-sport. Pasti anda kenal Selangor Red Giant iaitu division e-sukan bagi Selangor Football Club. Pasukan ini paling dikenali melalui penglibatan dominan dalam permainan video Mobile Legends. Kalau dulu ia dianggap subbudaya, sekarang e-sport dah jadi pemacu ekonomi digital global yang mempengaruhi media dan hiburan dunia. Tapi macam mana ia memberi kesan terus kepada kita di Malaysia? Haji Sazri, apa pandangan anda tentang impak e-sport terhadap pembangunan bakat muda kita? Terima kasih Puan Faizah. E-sport sekarang ni adalah nadi ekonomi kreatif. Ia bukan saja tentang permainan video game, tetapi tentang pembangunan kemahiran digital yang tinggi. Kita sekarang ni bukan setakat lagi bermain video game, tetapi kita membina kerjaya. Contoh yang Puan Faizah berikan tadi adalah Selangor Red Giant, di mana mereka mencipta sejarah sebagai pasukan Malaysia pertama yang menjuarai gelaran antarabangsa utama Mobile Legend Bang Bang di Mid-Season Cup pada tahun 2024 yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Hebat bukan? Namun, di sebalik kejayaan dan kemegahan ini, ada cabaran besar yang perlu kita teliti, terutamanya dari sudut kebajikan pemain-pemain. Haji Ashikin, apa isu kritikal yang sering terlepas pandang dalam model perniagaan e-sport sekarang? Boleh kupaskan? Terima kasih Saudara Syazri. Isu paling besar sekarang adalah kelestarian model perniagaan dan kesejahteraan pemain. Kita selalu dengar pasal burnout atau ketagihan. Sebenarnya isu integriti seperti mengatur perlawanan mula timbul. Masih ingat pengantungan pemain di Malaysia pada April 2024 di mana seorang wakil e-sukan berpekalan di Sarawak digantung selama setahun oleh Persatuan Sukan Elektronik Malaysia ESM selepas didapati bersalah atas cubaan mengatur perlawanan. Jika kita nak e-sport kekal lama, etika dalam penseriman dan penajaan perlu telus. Ini penting supaya industri ini dipandang serius, bukan sekadar trend sementara. Dan bercakap pasal serius, Saudara Hilmi, industri ini sebenarnya dah buka pintu rezeki yang sangat luas, kan? Tepat sekali Saudari Ashikin. E-sport dah wujudkan ekosistem kerjaya yang sangat rencam. Bukan jadi pemain profesional sahaja. Kita sekarang keperluan jurulatih kemahiran komunikasi tinggi dan pengetahuan mendalam tentang strategi permainan. Tapi persoalannya, adakah Malaysia cukup bersedia untuk bersaing di peringkat dunia? Saudara Rik, apa langkah strategik untuk kukuhkan kedudukan negara? Okey, satu soalan yang bagus Saudara Hilmi. Secara strategiknya untuk meletakkan Malaysia sebagai hub e-sukan global, kuncinya adalah kolaborasi. Kita perlukan gandingan mantap antara pihak industri, pemain industri dan juga komuniti itu sendiri. Program pembangunan bakat ini kita kena corakkan dari segi dari peringkat akar umbi lagi. Tapi mestilah disokong dengan infrastruktur digital yang mantap dan polisi kerajaan yang menarik minat labu luar. Kita ada bakat dan potensi, cuma cabarannya sekarang adalah nak satukan mereka dalam satu ekosistem yang inovatif. Sebab itu wujudnya inisiatif seperti MEAP, Malaysia E-Sport Accelerator Program oleh pihak KBS. Fokus program ini memang untuk tingkatkan daya saing atlet e-sukan kita di pentas dunia. Kalau ekosistem ini berjalan lancar, saya yakin Malaysia mampu beralih daripada sekadar pengguna kepada peneraju utama industri e-sport sukan global. Ya. Baik, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di episod podcast yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua.
Terima kasih.